Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak buat menu yang special sikit. Bakso beranak gitulah. Lepas tu makan dengan samyang jejang. Gitulah, musim hujan ni, musim banjir ni, rasa pula nak makan yang pedas-pedas, yang panas-panas macam tu. Lagipun sekarang kan musim banjir kan, dekat Thailand banjir, Kelantan. Lagipun sekarang ni tengah musim banjir kan. So rasa pula nak makan yang pedas-pedas gitu. So Najwa pun buatlah menu ni. Lagipun tak pernah kot rasanya makan bakso beranak. Pernah satu kali yang besar tu kan. Tapi yang ni yang kedua kali, tapi yang ni kecil sikit lah. Gitu. Lepas tu nanti kita tuang sambal atas baksonya. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment dan on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload. Tanpa melengahkan masa, jomlah kita mula. Bismillah. Kita cucuk je ya. Tak main dah potong-potong macam ni. Berat korang. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas tapi sambal. Dia punya bakso ni, dia punya daging tu memang rasa gila. Dia tak tepung macam yang Najwa pernah beli. Dia rasa macam tepung, tapi yang ni dia rasa dia punya daging tu. Memang rasa dia punya daging. Sedap korang. Besar je, susah nak gigit, dapat sikit je. Manis-manis. Sebab ni kan dia macam kicap kan, dia punya samyang ni. Pedas. Sumpah dia suka gila bakso ni. Memang sedap sangat-sangat kan. Berat dia, berat berat daging, bukan berat tepung. Cuma sedap. Puas hati korang. Dalam dia masak dengan sempurna. Tahu korang, tengok dalam dia. Memang sedap. Penuh hati mulut. Tak jadi dah makan samyang ni sebab nikmat dengan bakso ni. Sumpah sedap gila korang. Dah tak jadi nak makan samyang sebab bakso ni memang sedap gila dia punya daging tu. Puas hati kalau makan bakso tu, beli bakso yang kecil-kecil tapi ni yang besar, memang puas hati sangat-sangat. Lalu puyuh dia. Sedap kan bakso dia ni. Walaupun berpeluh sama pedas, tapi rasa dia memang nikmat gila.
Mula tak boleh sambung Tak kuat. Sebab dua-dua pedas dia rasa dia. Tu punya sambal pedas, samyang pun pedas. So perut kita orang ni memang tak larat dan habiskan kan. Alhamdulillah guys, kita memang betul-betul kenyang. Makan separuh je bakso ni, perut dah rasa kenyang sampai besok. Gitulah. Memang besar, tebal, dia punya isi tu pun memang sedap sangat-sangat. Sampai samyang pun tak jadi nak makan ya. Ni dah jauh dekat TikTok sahaja. Gitulah. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Mudah kenyang. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.